Kata kata-kata Wabi, kempen kurang kau Wabi. Bukan kata-kata dan selagu juga. Tak boleh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sadri wa yassirli wa hlul bisa yaqul qawli amma ba. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih kepada barisan-barisan Sekpur. Abang saya ni yang orang tadi datang lobi layu undi tapi tak payah sebenarnya kan, tapi itu cerita lain kan. Alhamdulillah kita berada di sini, kita nak macam dalam doa tadi, kita nak memilih orang yang terbaik lah kan. Dan Alhamdulillah kali ini saya rasa masalah kita ialah bukan tak cukup calon yang baik. Saya rasa masalah kita atau cabaran kita ialah mungkin nak pilih mana yang lebih sesuai kan. Banyak saya tengok pun saya gerun. Kalau tak ada kata-kata semangat daripada ahli cabang Ampang, saya nak tarik diri daripada MPP tu, pencalonan MPP tu. Sebab saya tengok semua hebat-hebat atau ratanya hebat-hebat kan. Alhamdulillah. Saya rasa kita, macam saya sebut, parti kita berada dalam fasa kedua reformasi, di mana sebelum ini kita perjuangannya di luar, di jalanan kan, kerana kita tiada kuasa yang lain kecuali kuasa kudrat kita dan suara kita di luar untuk melaungkan slogan-slogan ini untuk mendapat mandat menjalankan reformasi kan. Jadi kali ini kita sudah mendapat mandat, jadi masuklah fasa kedua. Jadi lebih kurang 25 tahun kita fasa pertama, dan kita lebih kurang sekarang ni kita tahun ketiga dalam fasa kedua kan. Jadi kita kena tentukan hala tuju ke depan tanpa melupakan perjalanan kita di belakang kan. Kita jangan, orang cakap jangan pandang belakang, tak betul. Kita kena pandang belakang. Tapi macam kita bawa kereta juga, kalau kita pandang belakang banyak lama sangat, ni tebak depan ni kita babas ni kan. Jadi pendapat saya, dan mungkin ini pendapat boleh tak setuju, boleh kata tak betul, semua tak ada masalah. Saya rasa buat kali ini untuk Majlis Pimpinan Pusat, juga Exco Sayap Wanita, Exco Angkatan Muda ni, kita perlukan satu pasukan atau satu barisan kepimpinan yang komprehensif, yang kalau boleh dia ada representasi daripada setiap negeri kan, setiap lapisan umur, setiap jenis setiap kaum, dan juga setiap jantina lah. Saya cakap jantina, sebenarnya ada 2 jantina aja, tapi kedua-dua lebih-lebih lagi Majlis Pimpinan Pusat ni kan, kita rasa kalau kita menghadkan wanita kepada sayap wanita saja tak wajar kan. Jadi kita perlu adakan semualah. Jadi saya rasa ini satu tanggungjawab kita untuk sediakan kita punya barisan ni. Kalau mungkin bukan cakap Panglima lah, Panglima tu atas lagi. Majlis Pimpinan Pusat ni lebih kurang mungkin sarjan kan, Kapten bawah sikit, di bawah Panglima tu lagi di atas kan. Jadi yang cukup kan. Saya rasa kalau kita, sahabat saya di Selangor ni, kalau semua ahli MPP ni daripada Selangor, sebenarnya saya bangga. Tapi dia bukan satu keputusan yang rasional. Kita kena ada daripada Pantai Timur sebab kita nak tangkap balik. Kita kena ada daripada Kedah sebab kita nak menang Kedah. Kita kena ada daripada Sabah Sarawak sebab kita pusing kot mana pun kita tak akan dapat tahu nadi pengundi di Sabah Sarawak ni, kecuali orang di sana. Dan diorang tak tahu pula macam mana orang Ampang ni kan, atau macam mana orang Sabak Bernam nak mengundi ni, diorang tak tahu. Jadi kalau lagi komprehensif, saya rasa lagi baiklah kan. Kita nak bina satu pasukan bola sepak, saya guna ni yang banyak orang faham kan. Tak boleh semua striker, 11 orang semua striker, tak boleh. Kita kena ada yang komprehensif, yang boleh buat jaga pertahanan, yang jadi goalkeeper, yang jadi bagi striker bola, yang fit striker dan sebagainya kan. Jadi itu pendapat saya lah kan. Dan tentu kalau tanya saya secara peribadinya, MPP ni kalau boleh semua saya nak daripada Ampang, 20 orang Ampang. Tapi tak logik kan. Mungkin parah lagi sebab macam mana kita nak faham dekat Kodiang kat Kedah kan, kita nak faham yang dekat Simpang Renggam, tak boleh. Jadi itu pendapat saya. Saya minta maaf kalau menyinggung perasaan sesiapa, dan kalau tak setuju tak apa, ini pendapat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.